Hai, Assalamualaikum. Selamat bekerja semua. Baru habis kerja. Buka kotak. Baru habis potong kotak tu. Kotak tu. Tu kotak tu. Kami potong kotak. Kotak tu tadi besar, kami potong kecil-kecil. Sakit kaki. Aduh, ya Allah, sakitnya. Hai. Boleh bang? Ha? Makan. Okey, jalan boleh. Kau makan apa? Syadam. Nasi tak ada durian rasa tu. Aku tak boleh makan nasi syadam, tak ada rasa. Tahu? Tak tahulah, mungkin tengkok aku kot. Saya kata tengkok aku kan. Makan. Aku nasi syadam tak boleh. Penat je. Mana tu tadi? Barang luar tu mana? Dah lapik dah? Ha? TV tu pun keput je? Keput juga? Tu pun keput juga? Tu TV tu keput juga? Lepas tu dia jadi katu kan? Ya, katu. Aku buka jadi katu. Dalam TV tu ada kekatu banyak. Sekali dengan anak-anak. Ha? Anak-anak jadi katu-katu. Ya. Sekejaplah, penat sangat dah ni. Sekejap lagi lah Google. Selika, biar. Lagi nak Google lagi, orang penat ni. Datang hello. Dah. Tak ada kotak. Biarlah situ. Buatlah kerja ni lekas. Tadi Beria cakap nak cepat. Nak masuk ni cepat-cepat. Tapi tak nampak pun apa nak cepat. Dia nampak ah. Apa? Dia nak ayam tudung. Ni dah nampak dah sika tu. Cepatlah. Tadi Beria cakap nak cepat nak simpan cepat ni. Tak nampak pun apa nak cepatnya. Lagi ada lagi datang tu. Tahu? Lagi satu lori. Sekejap tahu hari Sabtu. Hari Sabtu mesti ada 2-3 lori. Apa? Apa kahwin dengan apa botak pun? Pun. Abang botak kenal. Ni abang botak ni. Ha. Bini dia bertahan. Mana? Itu dua hati kot.
Kamu dah tahu dia tidur atas ni. Nuar lagi tahu. Dia cerita hari tu. Oh. Masa aku pergi wedding tu. Tak aku dia ada 2 rumah. Sana kat satu. Tak ada duduk sini. Lala 2 bini juga. Sebab dia nak kalau duduk dengan bini dia. Dia cerita dia cakap. Orang fikir pun cerita aku. Aku orang yang mengata bini dekat orang lain tu, orang yang cerita keburukan bini tu dekat orang lain, kat adik-beradik tu tak apalah Nuai, biasalah kat adik-beradik kan. Kat adik-beradik tu kalau kita mengadu masalah dekat adik-beradik tu biasa kan. Tapi kalau orang cerita keburukan bini dia sendiri dekat orang lain, tu maknanya laki tu tak boleh buat suami lah. Tak guna dia jadi suami. Dia burukkan bini dia belakang-belakang. Tak guna. Bagi akulah. Ha? Ya. Nah, baru je kan pegang pisau gaji dia hilang balik. Tadi ada ni. Kali. Mana ada orang ambil itu je kata. Tak elok lah cerita. Kalau kita ada masalah apa sekalipun dengan bini, jangan cerita. Jangan cerita buruk bini kat orang. Betul tak? Tak elok. Bagi dia orang buat macam tu, kesenangan dia sendiri. Lebih penting dia sendiri. Allah uji kan. Dah. Ayah, kemas simpan. Cepat simpan. Ni ada. Ni tak simpan lagi ni. Ni. Betul lah. Betul. Memanglah. Dia cakap tak kalah sampai masuk U. Sampai masuk U pun bapak nak kena tanggung. Besok hantu aja depan ni. Ya. Dia akan balas balik. Betul. Tapi beli harta benda dia tak kedekut kan? Nampak tak? Beli harta benda walaupun mahal tak kedekut. Kak 3 biji kat rumah.